Dengar rakaman suara dengan teliti. Kemudian, dengar sekali lagi dan buka muka surat R1 untuk membaca teks rakaman suara serta beri tumpuan pada perkataan yang dicetak tebal. Azli, Ella, Lin dan Ravi sedang berbincang tentang kempen masyarakat penyayang yang akan diadakan di taman perumahan mereka. Adakah kamu semua bersetuju untuk mengadakan kempen masyarakat penyayang di taman perumahan ini? Jika setuju, sila angkat tangan dan berikan cadangannya. Nama saya Ella. Saya mencadangkan agar kita membantu ibu tunggal yang hidup susah. Saya setuju. Sila ajukan cadangan-cadangan lain. Saya Lim. Saya mencadangkan untuk menyita semula barangan terpakai seperti kertas surat khabar sebagai tanda sayang akan alam sekitar. Saya pula Ravi. Kita juga harus menjaga dan merawat kucing liar sebagai tanda menyayangi haiwan,